Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aminah binti Zulati, wartawan TV PSS Sekolah SMU Darul Ulum Muhammadiyah. Bersempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, pihak Badan Dakwah dan Rohani telah menganjurkan program ceramah Nuzul Al-Quran yang melibatkan seluruh warga sekolah. Mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Cik Nawal. Waalaikumsalam. Apakah yang Nawal dapat daripada program Nuzul Al-Quran sebentar tadi? Saya dapat kesedaran untuk lebih kerap membaca dan memahami Al-Quran, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih. Banyak saya dapat kesedaran daripada program Nuzul Al-Quran tadi, antaranya kepentingan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan bukan sahaja di bulan Ramadan, di bulan lain pun banyak kelebihan membaca Al-Quran.